isu di KPM Molek ini memberi permasalahan kepada para pelajar lah, daripada sudut pengajaran dan pembelajaran lah. Tak ada internet, nak study tu susah. Kat library, dekat kelas pun tak dapat akses sebab memang no signal terus, line. Kadang satu bar ataupun memang no service langsung. Kalau ada emergency call ke memang kena keluar. Kat kafe, kita orang nak bayar pakai QR. Bila tak ada line tu, nak scan kat QR tu, dia lambat. Daripada hasil ujian kualiti yang kita jalankan, apa yang kita dapat ni semua adalah bawah standard yang telah kita tetapkan. Tidak berjaya pun melepasi 1 Mbps download. Jadi penyelesaian yang kita buat ni ada dua. Satu ialah penyelesaian jangka masa panjang, di mana satu struktur menara secara kekal akan dibina untuk menyediakan liputan yang lebih baik. Kita ambil juga satu langkah tambahan, iaitu penyediaan liputan secara sementara. Boleh diadakan dalam masa yang lebih singkat lah. Camp Genesis ni telah mengarahkan semua pembekal perkhidmatan ni untuk menambah baik liputan seluler di kawasan college ini. Kami mendapati keadaan seluler sekarang ni dah bertambah baik, terutamanya dengan kelajuan internet. Sejak dah ada internet ni, alhamdulillah nak bayar dekat kafe pun tak ada dah. Susah ke, nak kena keluarkan cash ke. Dekat mana-mana kami dah boleh nak akses, jadi kami boleh study kat mana-mana sekarang. Bila nak video call dengan parents tu seronok lah sebab tak sekat-sekat. Kami mengucapkan terima kasih lah kepada inisiatif dalam menyelesaikan isu internet yang sekian lama membelenggu lah. Dengan capai internet yang lebih bagus, kami warga kerja dapat menjalankan tugas dengan lebih lancar. Para pelajar dapat belajar dengan lebih gembira dan dapat mencapai kerjaan yang lebih cemerlang.